Satu contoh, you jual ubat kuat dah, suplemen ke apa kan, yang premium produk, yang harga 100.5, 200, 100 ke atas kan. Tapi you pergi hire, contoh player Mobile Legend daripada Red Giants ke apa. Hari tu tahniah kepada Red Giants sebab menang ML kan. Budak-budak yang follow mereka ni budak-budak sekolah yang main ML. Yang pro player tu ramai lah, yang dah dewasa tu ramai pro player. Tapi yang tengok-tengok ni pro player buat sendiri. Yang pro ni dia platform dia lah kan. Tapi bila pro player ni platform dia yang mereka ditonton oleh orang-orang yang macam mana. So adakah sesuai ubat kuat ni kan, suplemen kesihatan ke apa ke, sakit lutut ke kan, ubat apalah kan, you pergi hire tim-tim Mobile Legend. So memang tak sesuai lah kan. Itu contoh lah yang kedua kan. As a marketer memang kena faham ni. Dia janganlah sembrono you spend, sebab kita tak adalah resources yang gila-gila banyak kan. Sekarang ni semua benda nak margin besar kan. Macam kaya sangat nak spend semua benda, campak je duit. So kena targeting tu kena sangat-sangat tepat. Okay Barulah bos you sayang as a marketer.